Assalamualaikum. Sian, Ayana demam Allah Jian. Gelak sikit, cik 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 cik. Cik 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 cik. Amboi, amboi. Weh, awak tu demam. Amboi, dia baru bersemangat sikit nak main. Tadi dia lembik je yo, panas sikit. Jom kita, doktor nak check sikit boleh? Doktor nak check doktor nak check. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, 35.9. 36. Nak bawa pergi hospital terus ya? Ha? Ayana, goreng-goreng sikit. Goreng. Nak gelak pula. Tu dia. Tu dia. Apa perasaan Ayana first time demam? Kakung. Alamak, lupa. Tak boleh cakap lagi. Ceritanya semalam dia pergi check up. Lepas tu kena cocok lah kat kaki ni lah. Hari ni demam. Sian dia. First time pula tu demam Ayana, sian dia. Okey, doktor check saya pula, doktor. Doktor Ayana. Ha. Oh, bapak dia rendah. Kita tunggu esok kalau dia masih demam, kita pergi klinik ya. Lepas tu masuk hospital. Kalau teruk sangat lah. Tapi setakat ni okey lagi. Alhamdulillah. Dia masih nak minum susu macam biasa. Susu mak dia ni ha. Nah, minum. Bismillah. Kulu. Mari kita berdoa semoga Ayana cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah aku dari segala penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kakung. Amin. Dah. Sudah anda demam? Sila komen.